Selamat datang semua. Okey, hari ni kita nak borak pasal satu benda yang kita semua perasan agaknya. Kenapa kat media sosial tu kandungan kelakar, meme, video lucu selalu lagi viral berbanding kandungan yang bagi ilmu? Memang menarik persoalan tu. Macam ada tarikan luar biasa pada humor ni kan? Betul. Jadi, kita ada satu analisis ni. Tajuk dia, Why People Prefer Humor Over Educational Content. Dia kaji dari sudut psikologi, komunikasi. Misi kita nak cuba fahamlah kenapa humor ni power sangat dalam talian. Dan adakah konten pendidikan ni masih ada peluang nak lawan? Baiklah, satu cabaran yang menarik tu. Okey, kita mulai dengan asas dia, otak kita sendiri. Sumber ni cakap, humor ni macam Swiss untuk pusat ganjaran kat otak. Dia lepaskan dopamin. Tahu kan bahan kimia yang buat kita rasa seronok macam makan coklat ke? Ya, betul tu. Kajian MOPS tu kaitkan dengan laluan mesolembik. Sama macam bila kita dapat reward. Belajar pula, selalunya perlukan kita fikir lebih sikit kan? Usaha kognitif tu kadang-kadang rasa macam leceh sikit. Rasa macam kerja lah kiranya. Macam itulah. Tapi dopamin ni bukan setakat buat kita syok sorang-sorang tau. Sumber kita ni kaitkan juga dengan fungsi sosial, humor. Kajian Martin kata, humor ini boleh jadi cara kita cope dengan stres. Oh, untuk kurangkan stres. Menarik. Ya, dan lagi penting, ia eratkan hubungan antara kita. Jadi bila kita kongsi lawak, ia bukan sekadar hantar konten, tapi macam kita bina connection lah dengan orang lain. Terutamanya dalam dunia maya ni. Betul juga tu. Kandungan pendidikan kalau serius sangat, mungkin rasa jauh sikit kan? Tak ada rasa connection segera tu. Tepat sekali. Aspek sosial ni, memang kuat impaknya. Boleh jadi juga tu. Maksudnya, humor ni selalunya mesej dia ringkas, terus sampai. Tak macam, katalah, artikel ilmiah ke yang padat info kena hadam betul-betul. Masuk akal. Dan kesan mudah diproses ni memang ngamlah dengan zaman sekarang kan. Perhatian kita pendek je. Kajian Nabi tu pun tunjuk benda sama. Iklan lucu, orang lagi ingat. Dan kurang guna mental energy. Kan? Jadi kandungan yang paling ringan untuk otak tu lah yang selalu menang perhatian kita. Lepas tu kena tambah pula dengan algoritma media sosial. Yang ni pun main peranan besar. Betul tu. Sumber kita tekankan macam mana platform macam TikTok, Instagram. Dia suka benda yang dapat reaksi cepat. Likes, komen, kongsi, semua itulah. Dan humor, sebab dia cetuskan emosi positif, senang nak kongsi. Memang dia makanan algoritma lah kiranya. Kajian Burger dan Milkman tu pun sokong kan? Konten emosi, lagi-lagi yang positif macam humor, lagi senang viral. Jadi macam satu kitaran lah, kita suka, kita kongsi, algoritma nampak, dia tunjuk lagi banyak. Macam tu lah seterusnya. Patutlah feed kita penuh dengan benda kelakar je kadang-kadang. Ada satu lagi kunci yang disebut dalam sumber ni, relatability, keboleh hubungan. Relatability maksudnya? Maksudnya, humor ni selalunya pasal benda yang kita semua pernah rasa atau lalui, pengalaman harian. Ada teori benign violation tu. Dia kata kita ketawa bila ada benda pelik, langgar kebiasaan. Tapi tak bahaya, selamat je. Oh, macam lawak pasal susahnya bangun pagi Isnin. Semua orang rasa kan? Contohnya macam itulah. Rasa dekat dengan kita. Kandungan pendidikan, kalau tak kena cara penyampaian dia, mungkin rasa formal sikit, jauh sikit. Okey, jadi kita dah nampak banyak kelebihan humor ni. Dari segi psikologi, kognitif, sosial, sampai ke algoritma. Habis tu konten pendidikan ni macam mana? Terkubur je ke? Macam tak ada harapan langsung? Jangan macam tu. Sumber kita kata masih ada jalan. Tak putus asa lagi. Okey, apa jalannya tu? Konsep edutainment. Pernah dengar kan? Pendidikan campur hiburan. Education plus entertainment. Edutainment. Macam video sains yang guna animasi kelakar tu ke? Atau TED Talks? Ya, tepat sekali. Kajian Lee and Ma tu tunjuk format macam ni. Yang informatif, tapi cara sampaikan tu menarik, kreatif. Memang boleh pikat penonton. Jadi, ia bukan lagi soal apa info tu saja, tapi bagaimana kita sampaikan. Persembahan tu jadi kunci dia.
Jadi kena kreatif lah ya kalau nak sampaikan ilmu sekarang ni. Nampaknya macam itulah. Kena pandai bungkus maklumat tu. Okey, jadi kalau nak rumuskan apa yang penting kita dapat dari perbincangan ni, jelaslah human ni ada banyak advantage semula jadi dalam dunia digital kita. Dia sentuh emosi, senang faham, rapatkan hubungan. Dan dia kawan baik algoritma media sosial. Betul. Jadi, untuk anda yang mendengar ni, bila faham semua ni, mungkin anda boleh faham sikit kenapa feed anda jadi macam tu. Kenapa anda tertarik pada setengah benda lebih dari yang lain. Dan kalau anda sendiri buat kandungan, pengetahuan ni boleh jadi panduan lah. Macam mana nak mesej anda tu sampai dalam lautan informasi ni. Ya, strategi itu penting. Okey, sebagai penutup, macam biasa, satu soalan untuk anda fikirkan. Kita dah setuju secara amnya humor lebih menarik. Tapi, boleh tak jenis humor tu atau kualiti pendidikan tu sendiri ubah keadaan ni? Maksud saya, kalau lawak tu bijak sangat atau cara belajar tu seronok gila, boleh tak ia jadi sama kuat tarikannya dengan meme biasa? Fikir-fikirkanlah ya. Soalan yang bagus tu untuk difikirkan. Sampai kita jumpa lagi dalam sesi akan datang.